mulut dia kenyebut kang ngejauh tay ketok nih lagi repak sawit ya nama muni menyebut oh dari pruni jadi kin aduh renyahnya sampai ke seberangnya serius harusnya isang oke siapa kang ngejatuh gini aku tuh udah banyak baru kesana tuh dan dia nyari kuliah ikut kuliah yang aduh masih pagi ya sih sai itu udah sai kalau amat deh gambar gitu cuci kena kato tuh cuci badan pruning dan ya banyak spray antara baris tebu baja katanya ini sawit kan balik
pulaunya ukainya. Apa pulaunya? Ya Pemriau. Oh. Yang sungainya kian sungai. Yang kayu ke Pak Boreknya kian sungai ke. Nah kitanya nak ke. Pemriau merantara sungai kian. Temudaknya kita ingin. Nyok kiak sungai kiak. Yang udah pedang ya, banyak galau ya. Malang kau. Ya, iya. Diresiannya. Sukin. Mungkin ada yang Pondok dalam hutan. Tutup jendela. Boleh ya kalau malam itu. Ini Budi Hong. Agak langkau tu dek. Dek agak tu. Oh. Tôi nhọ mentang kasau yo. Yang dia tu aja. Yang main agak tinduk dia tu. Celap deh langkau tu. Jiang tu celap ni nak. Dia nu tinduk, tu main. Kalau mian boleh main kau itu. Bisa lain itu. Tukin tali saya. Why? Kayo. Karuway. Berat. Nah. Dah. Apa susah hari ini tadi? Apa susah hari ini? Sejam di sini.
pertanian nih, daripada awal tahun sampai ke ujung tahun, biasanya diorang memang nombor satu dari belakang. Dia punya performa, terutama sekali dari segi pekerjaan. Nombor satu dari belakang, masa itu adalah MK11 dan MK12, di mana kita telah diluluskan. Cuba hadir juga. So itulah saya mohon maaf kerana hari ini sepatutnya tak sesuai untuk saya menggunakan pakaian sebab saya diberitahu oleh Hajar kita dua hanya pergi ke ITC SBU lepas dia bos. Tapi selepas saya pergi kira-kira daripada saya pergi ke PLP SBU, saya kat dengan Tuan Jackson semalam. Baru juga saya tengok apa yang berlaku selepas 2 hari dan hari 3 apa yang dibuat oleh rakan-rakan kita di Provinsi di sana. So itulah saya maaf. Saya lihat rakan-rakan semua menggunakan pakaian luar ACS. Inilah satu perkara yang amat membanggakan kita di Kabupaten Sarawak kerana kita akur dengan tata susila dari segi berpakaian dan sebagainya. Ini merupakan kebanggaan untuk kita sebagai pejabat awam negeri Sarawak sebenarnya menggunakan baju One ACS ataupun NO dan SUF. Ya. Jadi terima kasih juga kepada saudara Jackson Nanta anak Prabas Bayi sebagai ataupun selaku tuan rumah kerana sudi bersama dengan bahagian terawan menganjurkan ataupun tempat penganjuran bagaimana Sarawak terus memperkasakan dari segi data governance polisi kita. Jadi ini bagi saya satu penguatan kerana banyak lagi agensi atau jabatan yang besar-besar, JKR, Land Survey, Forestry, NREB, DID dan sebagainya, termasuk juga federal agency macam Felda, FEKRA, Lembaga Lada Malaysia, FAMA dan sebagainya, tetapi jabatan pertanian yang terpilih. Di situ saya tertanya-tanya, why DOA Sarawak dipilih sebagai perintis untuk dijadikan agensi untuk membangunkan data secara teratur dan sistematik. Jadi bagi saya, the reason why our department chosen because we have a very diversified data. Just imagine we have 15 division in SU. Start daripada bahagian tanaman, bahagian pendidikan, bahagian perusahaan tanah, bahagian perikanan, bahagian FI. Sekarang baru diperkasakan lagi itu bahagian komunikasi korporat dan transformasi dan digitalisasi, BKKTD, yang mana sekarang ini diketuai oleh saudara Badin Nur. Ini Badin situ Badin. Ada. Dapat. Mungkin dia sibuk dengan satu lagi program yang melibatkan jabatan itu program Sarawak Sarawakku sayang. Sarawakku sayang. Sarawakku sayang. Aja tidak begitu. Jadi mungkin sibuk dah. Jadi saya pun petang ini kena bergas balik ke Kuching kerana akan membentangkan kita punya bajet untuk you kena ubah. Kena ubah bagaimana untuk tidak menundurkan perkataan perancangan. Sebab ini kita dalam era pelaksanaan. Kenapa dalam era pelaksanaan? Karena kalau kita lihat PCDS 2030 ini adalah kita punya target. By year 2030 Sarawak
will be a net food exporter. Sarawak will be a thriving society, whereby everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, dan juga environmental sustainability berdasarkan data dan inovasi. So itulah kerajaan sekarang amat mementingkan bagaimana pengurusan data kita, data set. Kerana gagal kita compile data yang sahih, data yang betul, maka salahlah dari kurang staff yang baru kan. How many of you just report for duty last year? Ada? This year. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So bagi yang 7 orang ni, maka biar tidak. Bagi yang baru memulakan karier dalam sektor jawatan awam Sarawak, you tuan kena belajar, terus belajar, hormat dan mesti menghormati senior kamu. Apa yang tuan-tuan dan puan pelajari sama ada di Institut Pertanian Sarawak ataupun daripada UPM ataupun dari mana-mana universiti, tak sama dengan apa yang berlaku dalam lapangan. Ianya amat memerlukan pengalaman bagaimana kita deal dengan kita punya klien dan golongan sasaran. Satu, kita kena betul attitude kita. No matter how smart, no matter how knowledgeable kita ni, tapi kalau attitude ni tak betul, pun tak betul kan? Rasa ego tinggi. Kalau orang kampung, orang panjang yang datang dari Ulu pergi jumpa kita di taman jam 1 hari, jangan tidak layan, jangan tidak layan. Ada rakan saya suatu ketika dulu, my good friend, dia cakap tidak mau sebab kerajaan hanya bayar gaji saya 8 hingga 12,5 atau 12,5 hingga pukul 2. Kerajaan tidak bayar saya pukul 2 sampai pukul 5 juga. So that kind of attitude, mentality atau mindset jangan sekali kita amalkan di Jabatan Pertanian. Tak boleh menjadikan budaya kita pertanian. Kita mesti bekerjasama dan serapat mungkin dengan kita punya klien. Untuk membimbing farmers kita, especially yang B40, those in remote ataupun rural area, memang perlukan kesabaran. Kesabaran yang tinggi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan yang baru saja join department memiliki karakter yang tak begitu bagus, you kena ubah cara. Ubah cara, you lihat bagaimana you punya senior merasakan proyeksi masa buat dialog dan sebagainya dengan penduduk di kampung sana. Jadi tak perlu kita ego, tak perlu kita sombong, dan kita kena rendah ke diri, tapi dalam masa sama kita mesti contribute, must deliver. Itu yang paling penting. Satu, kedua, arahan daripada ketua mesti mau tapi diikuti. Dengan syarat, kalau arahan itu betul. Kalau arahan itu tak betul, jangan ikut. Kalau saya bagi arahan, kalau arahan itu betul, ikut. Tapi jangan ikut perangai saya. Perangai itu boleh ikut. Kalau perangai itu okey, boleh ikut. Kalau perangai tak betul, jangan ikut. Itu penting sebagai ketua. Ketua must drive your organization. You must lead your division, your organization. Jadi takut ni aja tinggal dulu lagi. So
saya kira cukup setakat ini saya dulu sebagai peringatan kepada rakyat semua. Yang penting kita seramai 163 orang di Dewan ini teruskan semangat doa kita, karena tuan-tuan dan puan adalah pelenggu kejayaan Jabatan Menteri Sarawak. You are ditandatangani dan turut dimatikan stamp. So sekarang setiap legal document, okay, surat tawaran, aku janji ni dia adalah satu surat legal, okay, untuk undang-undang. So setiap dokumen yang memerlukan berkaitan dengan undang-undang, so dia perlu dimatikan stamp. Okay. Dan juga kita ada cabutan minit mesyuarat. So setiap kali JPPB, okay, DPPD, dia ada format A bagi SPTA dan juga plan susun atur ataupun lukisan teknikal lah. Okay, so laporan siasatan tapak ini nanti kita ada borang, okay, kita ada borang untuk laporan siasatan tapak. Borang itu yang perlu dikepilkan bersama ataupun disimpan di dalam fail ini. Okay, so laporan bergambar, keadaan tanah, okay, sebelum mendapat bantuan, itu penting. Sebab kita ingin melihat perubahan di kawasan tersebut. So bila kita minta nanti ada gambar sebelumkah pelaksanaan? Oh, tidak ada. Kami hanya ada gambar penyerahan input sahaja. So dia tidak valid lah, tidak sah lah. Kita tak nampak apa keadaan sebelum. So jika kita ada nampak keadaan sebelum, kita boleh membuat perbandingan lah. Okay, so kena dia mengandungi dokumen berkaitan dengan kewangan dan perolehan lah. Okay, so kita ada dokumen-dokumen perolehan yang merangkumi surat setuju terima, spesifikasi dan juga borang sebuah harga lah. Semua simpan di sini. Selepas itu pesanan tempatan kerajaan ataupun LPO dan juga indent kerja, salinan dokumen-dokumen ini perlu disimpan di bahagian 3. Kemudian dokumen tuntutan seperti untuk projek SIBA dan juga JBTP, kena ada invoice asal pembekal, okey, dia kena ada RIRU. Okey. So apa yang ada, laporan kemajuan fizikal, kita ada laporan berkala oleh penyelia projek. So sekarang laporan berkala ini kita ada format dia. Okey, kita ada letak lampiran di garis panduan. Okey, so pakai laporan berkala tersebut ataupun borang laporan tersebut untuk kita simpan lah. So yang ini kita dah sediakan, jadi tak perlulah pen output. Kerana saya ambil duit ini, tujuan saya untuk beli barang itu, pen itu kan. Jadi normally output bilangan pajak, bilangan mesin, duit untuk pembersihan kawasan, berapa besar kawasan, outputnya tangible, nampak dia. Okay. Kalau jalan berapa kilo, okay. Kerana kita tidak mungkin pergi kira berapa biji batu kita beli kan, berapa kilo lah kita bina. Okay. Outcome itu normally dia ada ayat perubahan behavior. Apa maksud perubahan behavior ini? Peningkatan, pengurangan, memperkasakan, mempergiatkan. Contoh, okay, perubahan behavior sebegini. Peningkatan pendapatan, dia berubah kan? Peningkat outcome. Peningkatan pengetahuan, behavior berubah. Saya dahulu tidak pandai, bodoh. Saya sekarang semakin pandai, jadi berubah behavior outcome. Jadi jangan nanti kamu buat penilaian outcome itu, kamu anggap output itu sebagai outcome, outcome sebagai output. Kebalik. Saya beli kenderaan, saya mau pergi, saya beli SG, sebiji SG lah kenderaan. Tujuan saya melawat projek, masa supaya pendek, pengurangan masa outcome. Okay. Kalau mau mendalam lagi, normally output ini ayatnya sepatutnya sebegini. Dia mesti pasti telah berlaku. Telah berlaku sebegini. Baja telah diagihkan.
bukan baja telah diterima. Output ada dua jenis, proses output dengan program output atau project output. Proses output ialah dalam proses kamu membeli sesuatu benda, membeli baja kan. Waktu kita membeli baja, kita cakap baja diterima. Tapi apa tujuan baja itu? Skim mau agih dengan orang. Jadi proses tu belum habis. Kamu mesti ambil aktiviti terakhir. Beli baja itu ialah proses. Jadi output sebenarnya ialah baja telah diagihkan berapa bilangan. Kamu boleh beli 100 beg, berjaya agih 50 saja. 50 saja sebenarnya output tu. Betul kan? Benar dan dia terpaksa betul lah. Because dia kawan saya. Okay? Betul saja.